Mereka menembaknya 2 kali, kemudian membuangnya ke laut bersama kerusi rodanya. Dan itu bukanlah bahagian paling gila dalam kehidupan Achille Lauro. Pada Mei 1938, Rotterdam Charlotte, yang kini merupakan sebahagian daripada Ned Lloyd, telah menempah sebuah kapal penumpang samudera baharu dari limbungan kapal De Schelde di Vlissingen, Belanda. Kapal itu akan menggantikan armada lamanya di laluan Hindia Timur Belanda. Pada Januari 1939, lunas kapal telah diletakkan. Tetapi kerja-kerja terhenti apabila Perang Dunia Kedua bermula. Walaupun 2 serangan pengeboman berlaku, limbungan kapal tetap tidak terjejas, menjadikannya mudah untuk pembinaan kapal disambung semula selepas perang. Pada Julai 1946, kapal penumpang itu telah dinamakan Wilhelm Rees. Ia dinamakan sempena cucu pengasas syarikat perkapalan itu yang telah dibunuh oleh Gestapo semasa perang. Rotterdam Charlotte telah dinamakan semula sebagai Royal Rotterdam Charlotte. Awalan diraja telah diberikan untuk menghormati perkhidmatannya semasa perang. Pada 21 November 1947, Wilhelm Rees akhirnya siap sepenuhnya. Ia berukuran 192 meter panjang, 25 meter lebar, mempunyai draft 8.9 meter dan mempunyai tonase 21,119 tan kasar berdaftar. Kapal penumpang samudera itu boleh memuatkan 869 penumpang. Ia mempunyai cerobong asap yang ramping dan rendah serta sistem pemasangan bot penyelamat yang inovatif. Bot penyelamat aluminium ringan diletakkan rendah di sisi kapal dan tertanam dalam struktur atas badan kapal, mewujudkan profil yang aerodinamik tanpa davit bot penyelamat yang menonjol. Susunan ini meletakkan bot tidak lebih tinggi daripada 15 meter dari garis air, yang mengurangkan masa dan usaha pelancaran berbanding pemasangan tradisional yang tinggi di dek kapal. Pada 5 Disember 1947, Wilhelm Rees memulakan pelayaran sulungnya ke Hindia Timur Belanda. Laluan bermula di Rotterdam, singgah di Southampton di UK, kemudian Tangier di Maghribi dan melalui Gibraltar ke Marseille di selatan Perancis. Ia kemudian berlayar ke Port Said di Mesir, melalui terusan Suez ke Aden di Yaman dan Colombo, Sri Lanka, merentasi Lautan Hindi. Laluan diteruskan ke Sabang dan Balawan, Delhi di utara Sumatera, Singapura dan berakhir di Tanjung Priok, Pelabuhan Jakarta yang dahulunya dikenali sebagai Batavia. Laluan ini biasanya mengambil masa antara 28 hingga 30 hari untuk diselesaikan. Tetapi Wilhelm Rees mempunyai 8 enjin salsa yang menggerakkan 2 baling-baling, membolehkan kapal itu bergerak pada kelajuan purata 22 knot. Ini memendekkan purata masa perjalanan keluar kepada kurang daripada 25 hari. Wilhelm Rees bersama dengan kapal laut pesaing, kapal bermotor oranye dari syarikat Belanda, menjadi pilihan popular di laluan Hindia Timur Belanda. Tetapi pada tahun 1949, jumlah penumpang mula menurun dengan kemerdekaan Hindia Timur yang kini dikenali sebagai Indonesia. Pada 6 Januari 1953, Wilhelm Rees dan orangnya berada di Laut Merah menuju ke arah yang bertentangan. Pada tahun 1950-an, adalah perkara biasa bagi kapal penumpang untuk memberi tabik hormat antara satu sama lain dengan melintas pada jarak dekat untuk menghiburkan penumpang. Pendekatan orangnya adalah laju dan mengejut, memaksa Wilhelm Rees untuk membelok pantas ke kiri, menyebabkan pelanggaran antara kedua-dua kapal dan merosakkan bahagian haluannya dengan teruk. Nasib baik, tiada nyawa terkorban dan Wilhelm Rees hanya mengalami kerosakan minimum. Jadi ia dapat meneruskan perjalanannya. Tetapi orangnya bimbang. Ia mungkin akan ditahan kerana kerosakannya. Jadi ia tidak singgah di pelabuhan yang dijadualkan di Colombo dan terus menuju ke Jakarta. Kedua-dua kapal didapati bersalah atas perlanggaran itu kerana komunikasi yang lemah. 6 bulan kemudian, Wilhelm Rees terlibat dalam satu lagi perlanggaran. Dalam kabus tebal kira-kira 19 batu barat laut Ile de Bats, kapal penumpang laut itu berlanggar dengan kapal tangki pesisir Belanda Cornelis B yang menyebabkan kapal tangki itu tenggelam. Pada tahun 1958, Royal Rotterdam Charlotte dan Netherlands Line menandatangani perjanjian untuk mewujudkan perkhidmatan penumpang mengelilingi dunia. Armada bersama itu akan berlayar di bawah panji Royal Dutch Mail Ships bersama dengan orangnya dan Johan van Oldenbarneveld yang dinamakan semula sebagai kapal bermotor skru berkembar Laconia. Dari September 1958 hingga Februari 1959,
Willem Rees menjalani pengubahsuaian besar-besaran di limbungan kapal Wilton Fionaut di Amsterdam untuk bersedia bagi perkhidmatan barunya. Sistem asal 4 kelasnya dikurangkan kepada 2 pilihan sahaja, iaitu kelas pertama dan kelas pelancong. 100 kabin baru dipasang untuk menampung 275 penumpang kelas pertama dan 770 penumpang kelas pelancong dengan penyaman udara dipasang di seluruh kawasan penginapan. Sebahagian daripada kabin tersebut boleh ditukar ganti sekiranya lebih banyak tempahan dibuat untuk salah satu kelas. Dan terdapat katil tambahan yang dipasang yang meningkatkan jumlah maksimum penumpang kepada 1,167 orang. Anak kapal Jawa digantikan oleh orang Eropah yang memerlukan penginapan yang dinaik taraf untuk 300 anak kapal. Taman musim sejuk kelas pelancong di Willem Rees diubah menjadi ruang santai taman yang tertutup kaca di sebelah struktur atas dengan tingkap, ditambah di bahagian belakang untuk meluaskan ruang dan membuka pemandangan. Ini membolehkan kawasan tersebut digunakan dalam lebih banyak musim dan iklim, terutamanya perjalanan panjang dari Rotterdam ke Indonesia. Ketinggian corong hadapan dinaikkan untuk membawa asap, jelaga dan gas exhaust lebih tinggi dan lebih jauh ke belakang, mengurangkan asap yang bertiup melintasi dek terbuka dan masuk ke ruang penumpang. Penstabil fin dipasang pada badan kapal di bawah garis air untuk mengurangkan olengan di laut bergelora, menjadikan perjalanan lebih selesa dan mengurangkan mabuk laut. Pada bulan Mac 1959, Willem Rees mempromosikan perkhidmatan dunia baharunya ke Australia dan New Zealand. Ia berlepas dari Rotterdam, berlayar melalui Southampton, Mediterranean, terusan Suez, Fremantle, Melbourne, Sydney dan seterusnya ke New Zealand serta kembali melalui terusan Panama. Royal Dutch Mail Ships menjadi alternatif yang popular kepada kapal penumpang British. Tetapi menjelang akhir tahun 1964, peningkatan dan populariti perjalanan udara menjejaskan trafik penumpang, memaksa Willem Rees dikeluarkan daripada perkhidmatan dan ditawarkan untuk dijual. Pada tahun 1965, syarikat Flota Lauro membeli Willem Rees dan Orania. Willem Rees dinamakan semula sempena nama pemilik syarikat itu, pemilik kapal terbesar Itali dan Datuk Bandar Naples pada tahun 1950-an, Achille Lauro. Dan Orania dinamakan semula sempena nama isterinya, Angelina Lauro. Selepas penjualan itu, Achille Lauro dan Angelina Lauro dihantar ke Palermo untuk diubah suai menjadi kapal persiaran hybrid. Pada 29 Ogos 1965, berlaku letupan di ruang jentera dan utiliti di atas Achille Lauro yang mencetuskan kebakaran singkat tetapi serius. Kebakaran itu berjaya dikawal dengan cepat tanpa kerosakan struktur berskala besar, tetapi ia menyebabkan kerja pengubahsuaian tertangguh dengan ketara. Pengubahsuaian kedua, Achille Lauro, merangkumi sambungan besar pada struktur atas, menambah 4 meter pada bahagian haluan. Ketinggian cerobong asap ditingkatkan dengan penambahan penyebar asap baharu. Dinding kaca dipasang untuk melindungi dek promenade hadapan dan kolam kelas pertama yang baharu. Penginapan diubah suai untuk pelanggan baharu yang mengutamakan pelayaran. Pengubahsuaian sepenuhnya. Achille Lauro mengubahnya menjadi kapal penumpang moden, menghapuskan jejak reka bentuk asalnya sebelum perang. Badannya dicat semula dengan warna biru klasik syarikat pelayaran itu. Di sinilah Achille Lauro mendapat gelarannya, Blue Lady. Pada April 1966, Achille Lauro mula berkhidmat di laluan Australia Flotti Lauro Line dari Eropah Utara ke Sydney, Australia dan Wellington, New Zealand. Semasa salah satu perjalanannya, ia membantu memindahkan keluarga anggota tentera British yang terperangkap dalam kekacauan di Yaman yang membawa kepada berakhirnya pemerintahan British di negara itu. Achille Lauro melakukan salah satu perjalanan terakhir ke utara melalui terusan Suez sebelum ia ditutup semasa Perang 6 Hari 1967 antara Israel dan gabungan negara-negara Arab. Pada tahun 1972, Achille Lauro menjalani penukaran ketiga di limbungan kapal Genoa di Itali untuk beralih sepenuhnya daripada perkhidmatan kapal penumpang kepada kapal pelayaran khusus. Ia menjalani pengubahsuaian pada kawasan awam, susun atur kabin, kemudahan di atas kapal serta penambahbaikan daripada pengubahsuaian sebelum ini seperti penyaman udara, penstabil dan kabin tambahan. Semasa pengubahsuaian itu, berlaku satu lagi kebakaran yang lebih teruk daripada kebakaran sebelumnya. Kebakaran itu menyebabkan kerosakan yang besar dan memerlukan tambahan 5 bulan untuk dibaiki. Selepas pengubahsuaian dan pembaikan,
Achille Lauro menamatkan pelayaran sebagai kapal penumpang lautan dan memulakan kehidupan barunya sebagai kapal persiaran khusus, mampu menampung sehingga 1,167 penumpang di 6 dek. Pada April 1975, semasa melalui Selat Dardanelles, Achille Lauro secara tidak sengaja melanggar kapal pengangkut lembu Lebanon, Yusuf. Perlanggaran itu berlaku di laluan air yang sempit dan sibuk dengan trafik yang tinggi. Yusuf tenggelam dengan cepat dan seorang anak kapal maut. Achille Lauro mengalami sedikit kerosakan tetapi meneruskan pelayaran selepas dibaiki. Pada tahun berikutnya, Polis Keuangan Itali merampas Achille Lauro di Genoa sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap operasi perjudian haram di atas kapal yang dijalankan oleh Flotti Lauro Lines. Rampasan itu berlaku selepas laporan mengenai aktiviti kasino tanpa kebenaran dan kemungkinan pengelakan cukai semasa pelayaran. Kapal itu ditahan di pelabuhan yang menyebabkan operasi terhenti seketika. Pada Disember 1981, kebakaran berlaku di sebuah bar dan 3 penumpang terbunuh semasa proses pemindahan. Ia mengalami kerosakan teruk dan dikeluarkan daripada perkhidmatan. Pada tahun 1982, ia ditambat di Kepulauan Canary apabila Lauro Lines muflis dan pemiutang merampas kapal tersebut. Ia ditahan selama kira-kira setahun, sementara pertempuran undang-undang berlaku mengenai hutang syarikat itu. Pihak berkuasa Itali akhirnya campur tangan dan Achille Lauro kembali ke Genoa. Pada tahun 1985, sebuah syarikat perkapalan Greece, Chandras Line, mengambil alih Achille Lauro di bawah perjanjian sewaan. Pada 3 Oktober 1985, Achille Lauro berlepas dari Genoa, Itali untuk pelayaran selama 12 hari di Laut Mediterranean. Pelayaran itu dijadualkan untuk melawat Naples, Alexandria, Port Said, Ashdod, Limassol, Rhodes, Piraeus, Capri dan kemudian kembali ke Genoa. Terdapat 748 penumpang dan beberapa ratus anak kapal di atas kapal. Pada 7 Oktober, kapal-kapal itu berlabuh di Alexandria, Mesir dan 651 penumpang turun untuk melawat piramid dengan niat untuk kembali ke kapal di Port Said pada waktu petang. Selepas para pelancong meninggalkan kapal untuk ke darat, 4 lelaki bersenjatakan senapang automatik AK-47 merampas kapal itu, mengambil anak kapal dan 97 penumpang sebagai tebusan. Lelaki-lelaki itu adalah ahli satu puak dalam Barisan Pembebasan Palestin yang diketuai oleh Muhammad Zaidan atau Abu Abbas dan bersekutu dengan Pertubuhan Pembebasan Palestin. Mereka memaksa kapten meninggalkan pelabuhan dan mengarahkan anak kapal meneruskan tugas mereka. Para perampas menuntut agar Israel membebaskan 50 tahanan Palestin. Israel tidak memberi sebarang maklum balas dan kapal itu menuju ke Syria. Atas permintaan kerajaan Amerika Syarikat dan Itali, Syria enggan membenarkan kapal itu berlabuh. Jadi, para perampas membunuh seorang penumpang Yahudi Amerika kurang upaya bernama Leon Klinghoffer. Mereka menembaknya 2 kali, kemudian mengarahkan 2 penumpang untuk membuangnya ke laut bersama kerusi rodanya. Para perampas mengarahkan kapten untuk berlayar ke Cyprus, tetapi mereka juga tidak dibenarkan masuk. Dalam keadaan kecewa, para perampas mengarahkan Achille Lauro kembali ke Port Said. Selepas 2 hari rundingan, Mesir memenuhi permintaan perampas untuk laluan selamat melalui Mesir dan kekebalan daripada pendakwaan sebagai pertukaran untuk pembebasan tebusan di atas kapal. Para perampas diterbangkan dengan pesawat Egypt Air 737 ke Tunisia. Di pertengahan perjalanan, pesawat itu dipintas oleh 7 jet pejuang F-14 Tomcat Tentera Laut AS dari kapal induk USS Saratoga. Pesawat itu dipaksa mendarat di Stesen Udara Tentera Laut Sigonella, sebuah pangkalan NATO di Sisili, di mana pasukan Delta Air Ripah mengepung pesawat tersebut. Kemudian, Tentera Udara Itali dan polis mengepung pasukan Delta dan mereka semua bertengkar tentang siapa yang akan menahan perampas itu. Insiden itu, yang dikenali sebagai Krisis Sigonella, diselesaikan dengan pasukan AS berundur dan pihak berkuasa Itali mendapat kemenangan. Tetapi itu merosakkan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat, Itali dan Mesir juga. Achille Lauro kembali ke pelabuhan asalnya di Genoa, Itali. Rampasan itu menarik perhatian dunia dan merosakkan industri pelayaran di Mediterranean. Pelayaran dibatalkan apabila jumlah penumpang menurun. Tetapi pada bulan Mac 1986, Achille Lauro menyambung semula jadual pelayaran biasa ke Mediterranean
dan sebulan kemudian ia terkandas di luar pesisir Alexandria. Selepas 7 jam, ia berjaya ditarik keluar tanpa sebarang kerosakan. Pada tahun 1987, syarikat Flotilauro diambil alih oleh Mediterranean Shipping Company yang kini lebih dikenali sebagai MSC Cruises. Dan syarikat baru itu dinamakan Star Lauro. Achille Lauro diberi nafas baru di Australia, di mana Blue Lady disewa selama sebulan dan digunakan sebagai kapal penginapan di Fremantle, Australia Barat, semasa perlumbaan kapal layar Piala Amerika. Pada awal 1990-an, Achille Lauro menjalankan laluan ke Australia melalui Cape Town, Afrika Selatan dan membuat perjalanan ke tempat-tempat di Pasifik Selatan seperti New Caledonia dan Vanuatu. Pada petang 30 November 1994, Achille Lauro sedang dalam perjalanan ke Afrika Selatan dengan 979 penumpang dan anak kapal di atas kapal. 50 batu dari pantai Somalia, kebakaran bermula di bilik enjin. Sebuah kotak engkol meletup, membenarkan minyak penyejuk masuk ke dalam sistem exhaust yang menyebabkan kebakaran minyak yang kuat. Tiada siapa yang menyedari kebakaran itu, sehingga ia sudah pun marak di luar kawalan. Anak kapal cuba memadamkan kebakaran di bilik enjin menggunakan hos atas kapal dan air yang diambil dari kolam renang. Mencurahkan air ke atas kebakaran minyak hanya akan menyebarkan api dan memburukkan lagi keadaan. Kapten membuat keputusan untuk mengumpulkan semua penumpang di dek atas dan bersiap untuk meninggalkan kapal. Menara pelayaran kapal dan kaki tangannya tampil untuk menenangkan serta membimbing penumpang ke dalam kumpulan bagi tujuan pemindahan. Para penumpang diatur mengikut kewarganegaraan supaya semua orang dapat memahami arahan dalam bahasa mereka sendiri. Antara kaki tangan tersebut ialah Moss Hills, seorang pemain gitar yang pernah membantu menyelamatkan penumpang ketika Oceanus karam 3 tahun lalu. Saya telah membuat satu video tentang bagaimana Moss Hills menyelamatkan para penumpang apabila kapten dan anak kapal meninggalkan kapal yang sedang karam, yang akan saya pautkan di sini. Seorang penumpang warga emas dari Jerman perlu kembali ke biliknya untuk mengambil ubat jantungnya. Tetapi tiada penumpang dibenarkan kembali ke kabin mereka kerana api dan asap sedang merebak. Jadi Moss Hills membalut mukanya dengan tuala tebal yang basah dan masuk ke dalam kapal yang sedang terbakar. Di pertengahan jalan, asap menjadi begitu tebal sehingga dia tidak dapat bernafas. Dia berpatah balik dan mendapati pintu penghadang kebakaran di lorong telah tertutup dan terkunci di belakangnya. Tetapi dia berjaya menemui pintu keluar yang membawa ke sebuah bar kecil di dek kolam renang dan keluar ke kawasan terbuka. Keesokan paginya, selepas hampir 7 jam, usaha mereka untuk mengawal kebakaran gagal dan api merebak dengan cepat. Air yang dipam ke dalam bilik enjin untuk memadamkan kebakaran menimbulkan masalah baru. Kapal itu telah mula sengit dan kebakaran semakin merebak. Pada pukul 5 pagi, kapten memberi arahan untuk meninggalkan kapal. Api merebak ke arah 2 bot penyelamat terakhir yang tergantung di sisi kapal, menyebabkan beberapa anak kapal dan penumpang terkandas, termasuk Moss Hills. Dia dan anak kapal yang masih tinggal mengarahkan penumpang ke rakit penyelamat kembung di bahagian belakang kapal. Pada masa yang sama, salah satu bot penyelamat berbadan keras yang sudah berada di dalam air hanyut ke arah belakang kapal. Rakit penyelamat kembung disimpan di atas dek di dalam pot gentian kaca yang akan terbuka apabila ia terkena air. 2 anak kapal mengangkat satu rakit itu melepasi sisi kapal. Rakit itu jatuh ke dalam bot penyelamat keras yang telah hanyut di bawah buritan, menyebabkan seorang penumpang British terbunuh dan 8 lagi cedera. Penumpang dan anak kapal di dalam bot penyelamat menolak rakit penyelamat ke dalam air. Moss dan penumpang lain menuruni tangga tali yang berayun setinggi 15 meter. Mereka terjun ke dalam air dan berenang ke rakit penyelamat kembung. Moss dan anak kapal menarik penumpang warga emas ke dalam rakit penyelamat. Sebuah kapal tangki berdaftar Panama, Hawaiian King, adalah yang pertama tiba di lokasi, bertindak balas terhadap panggilan kecemasan Achille Lauro. Ia menyelamatkan kebanyakan penumpang. Sebanyak 10 kapal bertindak balas, termasuk 2 kapal perang Amerika, kapal penjelajah USS Gettysburg dan kapal frigat USS Halliburton. Mangsa yang terselamat dibawa ke pelabuhan di Djibouti dan Mombasa di Kenya. Keesokan harinya, pada 2 Disember, bot tunda bomba Itali tiba untuk menarik sisa-sisa hangus Achille Lauro. Tetapi sebelum mereka dapat menilai kerosakan, pada pukul 18.10,
berlaku letupan dari tangki air yang pecah akibat tekanan wap yang terkumpul dalam kepanasan api. Blue Lady terbalik dan tenggelam. Malangnya, Moss Hills tidak sempat mendapatkan ubat itu dan lelaki tua tersebut meninggal dunia akibat serangan jantung di atas bot penyelamat pada malam itu. Seorang wanita Belanda meninggal dunia dan seorang lagi lelaki tua Belanda tidak pernah ditemui. Bersama dengan penumpang di dalam bot penyelamat itu, jumlah kematian meningkat kepada 4 orang. Achille Lauro telah karam kira-kira 100 batu nautika dari pantai Somalia di Lautan Hindi. Kedalaman air di kawasan itu antara 4,000 hingga 5,000 meter, iaitu lebih dalam daripada Titanic pada kedalaman 3,800 meter. Selepas Achille Lauro karam, Star Lauro telah menerima $17.2 juta Amerika Syarikat daripada insurans, bersamaan kira-kira $40 juta pada tahun 2025. 4 perampas itu telah dibicarakan di Itali bersama 11 orang rakan subahat dengan hukuman penjara antara 15 hingga 30 tahun. Star Lauro menjadi MSC Cruisers dan kini berada di kedudukan ketiga dunia dari segi kapasiti penumpang bagi pengendali kapal persiaran. Untuk lebih banyak bencana, klik video di skrin sekarang.